Okay guys, kita compare brake pad lama dengan brake pad baru lah. So korang tengok ni beza dia. Ini tebal yang baru, ini tebal yang lama. Alright guys, hari ni kita tukar brake pad Lexus NX 300 ni. Jom kita tengok susah ke senang nak tukar brake pad untuk NX 300. Kita pergi ambil gun dulu, dan kita ambil size 19. Tapi sebelum tu kena ambil OBD untuk releasekan handbrake dia. Okay, kita tekan brake reset, parking brake, brake pad replacement. Okay, dah settle pun. So sekarang kita boleh buka tayar dan tukar brake pad. Kita buka tayar dulu, dan kita boleh cabut tayar. Okay, kau nak tengok brake pad tu okey tak okey, tengok deh. Dia terus sangat nipis kecil tu. Nanti kita tunjuk. Lexus ni dia ada dua tempat nak buka. So atas satu sini, tapi kena pegang dua spana saiz 14. Dan kita ambil spana 14 juga sebab atas tak boleh guna ratchet. So cara nak buat senang je. Satu spana sini untuk pegang, belah ratchet untuk buka. Alright. So nampak ni tak muat. So kita kena pakai dua spana. So satu pegang dan satu untuk buka. Alright, settle. Okay, so lepas ni tarik je atas dan letak tepi. Tarik jauh-jauh. So next kita kena buka. Ada dua brake pad kat sini. Nak cabut brake pad senang je, tarik je. Lagi senang kalau guna screwdriver lah. Right, settle. Dan belakang. Right, settle. Dan bila korang buka ni, make sure korang tarik sekali besi ni tau. Sebab ni nak guna untuk brake pad baru nanti. Ini buka, settle. Okay guys, kita compare brake pad lama dengan brake pad baru lah. So korang tengok ni beza dia. Ini tebal yang baru, ini tebal yang lama. Okay, and then kita akan install balik clip dia. Okay, settle. Boleh install balik masuk dalam. Senang je. Push. Alright, settle masuk. Ni dari sini pun sama juga. And push. Tada! Next, dalam tukar brake pad ni, cucilah caliper pin korang. So caliper pin dekat atas dengan bawah ni lah. Tapi jangan cabut tau getah dia ni. Cabut caliper pin sahaja. Ini dua ni, buangkan yang lama, ganti yang baru. Ambil grease, ambil ni, tekan ni, tekan satu lagi pun sama. Bila pasang, make sure getah ni tak ada angin. So korang buat macam ni, tekan macam ni ke atas sikit, check lah macam betul-betul tak ada angin kan. Kelilingkan dia, okay, tu baru tolak. Next, kalau nak masukkan balik brake pad ni, kena pakai piston. Sebab sekarang brake pad dah tebal, tapi memang tak boleh masuk. So masuk je sini, pusing saja. So kita akan masukkan slow-slow, dia akan turun. Okay, settle, dia boleh release terus. Tengok dia dah masuk dalam piston. So kita masukkan balik, masukkan brake dalam brake pad yang baru. Tengok dia baru muat. Masukkan balik skru atas dan skru bawah, dan settle kerja korang pasang brake pad baru dekat Lexus NX 300. Korang rasa senang ke susah? Kalau rasa susah, korang roger je Vija AutoCare.